Aku tunggu lah. Dia macam kan. Tak ada langsung. Tak ada. Dia macam, okay, I know. Dia I know you got Quran in your heart. Innamal mu'minun ikhwah. Oh, dia cakap macam tu lah. Sebab dia banyak tahu Quran lah. Dia macam dia tahu kau Hafiz lah. Sikit-sikit yang gempaknya si perempuan ni, dia masa bagi tu pasal aku, dia cerita last kali baru dia bagi tu yang aku Hafiz tau. Oh. Dia macam build up dulu tau. Dia cakap aku ni, aku buat konten, aku ni. Last kali baru okay. Dia ni dah business semua. Last kali dia Hafiz. Betul pakcik dia macam macam tak beritahu awal kan. Kalau tak aku bentang kapet merah untuk dia. Macam tu dia cakap. Serius Dia cakap I will have put the red carpet on you. Dia cakap tu in front of you. Aku macam this is crazy no. So aku macam senangnya. Mak ayah dia lahir UK ke tak? Tak. Okay. Daripada mana? Daripada Iraq. Oh. Ya. Kira diorang dah 20 tahun stay kat situ. So Iraq kulit putih tu kan. Sebab kat Surau Ramanya banyak orang Arab tu, ada orang Iraq. Yes. Badan dia tinggi-tinggi besar-besar? Tak. Biasa. Dia pendek sikit. Biasa. Wih, dahsyat tu. So macam alhamdulillah. Lepas tu last kali memang lepas dapat tarawih UK apa dia? Aku try cakap. Oh, try? Aku beritahu lah pakcik dia macam ada pangkat dekat satu masjid tu juga. Okay. So aku tengah try lah. Oh, tapi dia tak cakap lagi. Dia tak cakap lagi jawapan. So aku macam tak apa lah, mungkin agak susah kot. Mungkin sebab aku sejambang main peranan.